tapi saya kurang bersetuju dengan diorang punya direction. Hello, Assalamualaikum. Sama saya Faiz Kam. So kita hari ni nak buat review 2 minit lagi. Tapi kasut apa pula hari ni kita nak review? Hoka Mark X3. So kasut ni Hoka marketkan as a speedier tempo trainer ataupun tempo trainer yang ada plate. Tapi saya kurang bersetuju dengan diorang punya direction. Saya boleh cakap ini lebih ke arah long run punya kasut. So siapa yang nak kasut long run yang more responsive, ke arah lembut dan juga memang long cruiser yang sangat-sangat fun, for me you can try Hoka Mark X3 ni. Sebab pada saya dia punya upper pun selesa, dia punya tongue pun selesa, dia punya tali pun tak ada masalah. Dari segi dia punya heel cup memang sedikit, dia punya padding sedikit tebal, tapi pada saya dia still sangat-sangat selesa. Saya pakai true to size US 11 29cm. Dia ada version white, tapi saya kaki wide sikit, but still boleh pakai sizing yang normal punya version, so tak ada apa-apa isu. Saya dah lari lebih daripada 100km pakai kasut ni, dan saya boleh cakap kalau saya nak buat easy kasut ni, memang dia jadi laju sikit, dia memang akan jadi naik steady pace, tapi heart rate masih pada kadar easy lagi. So saya memang sangat-sangat enjoy pakai kasut ni. Satu yang saya kurang suka pasal kasut ni adalah harga dia. Harga dia adalah 899, tapi untuk kompetitor dia saya rasa lebih-lebih kurang lah harga-harga long run cruiser, long cruiser punya harga pun memang sekarang lebih kurang macam tu lah. Saya boleh cakap kasut ni antara kasut yang orang jarang pandang, tapi saya sangat suka. Saya boleh cakap kasut ni, kalau saya nak buat long run ataupun saya nak buat lari yang a bit jauh sikit daripada easy saya, lebih daripada 10km, saya akan capai kasut ni. So berapa rating saya boleh bagi? Saya bagi 8.7/10.